Asal benang menjadi kain, begitulah keunikan songket di kalangan kaum Melayu di Malaysia. Songket Sarawak mempunyai keindahan dan keunikan tersendiri. Ianya bermula sejak abad ke-16 di dalam mencerminkan pengaruh budaya tempatan dan warisan berzaman. Songket Sarawak adalah tenunan bercorak, dihasilkan penuh teliti daripada benang sutera atau kapas yang ditenun dengan benang emas atau perak. Apakah kelainannya dari segi proses tenunan songket Sarawak jika dibandingkan dengan songket-songket negeri di Malaysia? Kewujudan songket Sarawak sebenarnya sudah lama wujud dari pemerintah dahulu lagi. Saya pernah buat kajian tentang kewujudan songket yang ada di Sarawak sebab asalnya adalah dari kampung Nombor di Kuching. Jadi orang kampung tu di tepi sungai tu kebanyakan dia menenun songket dan juga menyulam keringkam. Jadi pada pemerintahan Brooke rasanya kurun 18 penenun-penenun diambil untuk menenun pakaian ataupun songket yang digunakan oleh pemerintah masa tu. Pemerintahan Brooke di antara yang mengambil penenun di situ untuk membuat pakaian ataupun songket yang nak digunakan. Jadi di situ dia buat satu penempatan lah untuk penyulam dan penenun bekerja di bawah dia, dan dia mencatat setiap sejarah-sejarah yang penenun mulaikan masa tu. Lepas itu kita ada di negeri Sarawak, kita ada kawasan-kawasan yang masih menenun, yang terutamanya biasa didengar adalah di Kuala Rajang. Okey, tu memang rasanya daripada 1980-an memang sudah ada wujud jugalah penenun. Dan di Kuching pun memang ada, cuma dia orang tak seaktif dululah. Dan apabila adanya agensi-agensi yang banyak membantu menyokong kraft-kraft atau terutamanya kraft tenunan di Sarawak, jadi kita ada sekumpulan yang masih menenun, cuma dia tak nampak sangatlah. Dan sekarang ni bila kita ada bantuan ataupun pendedahan sedikit tentang tenunan songket, terutamanya dari Kraft Tangan Malaysia, jadi diorang banyak memberi skill ataupun mengajar tentang teknik tenunan. Jadi saya di antara yang belajar di Kraft Tangan Malaysia untuk belajar tentang tenunan songket, dan sekarang ni saya buat pusat tenun sendiri. Dan songket bukan hanya sekadar kain, ia adalah simbol status dan identiti. Dipakai dalam majlis-majlis khas, songket membawa makna yang mendalam bagi masyarakat Sarawak. Setiap corak mempunyai cita rasanya tersendiri. Teknik tradisional juga digunakan dan ianya diwarisi sejak sekian lamanya. Bagaimanakah proses menenun songket menjadikan hasilnya dihargai dan mahal dijual? saya start menenun buat perusahaan ni pada tahun 2015 rasanya. Di mana 2006 saya belajar di Kraft Tangan Malaysia, dan selepas tu saya bekerja sebagai penenun di Yayasan Tuanku Nuzairah dan juga Tanoti House. So di situ pengalaman saya tentang teknik tenunan bertambahlah. Dan bila saya berhenti kerja dan saya balik kampung dan buka sendiri, dan mulanya 2014 saya secara sendirilah. Kemudian permintaan bertambah dan banyaklah datang untuk menempah songket. So selepas itu 2015 saya dah ada penenun sendiri. Saya ajar mereka, dan 2016 saya sangat aktiflah untuk mengembangkan perusahaan yang saya buat ni lah. Sampai sekarang 2024 sekarang ni saya ada kedai di Kuching, dan saya ada pusat tenun di Kampung Gedong, dan kita ada sekarang ni mengeluarkan peralatan dan bahan mentah untuk yang nak belajar menenun.
Teknik sembunyi benang semasa proses menenun membezakan cara pembikinan songket Sarawak. Jahitan luar dan dalam tiada bezanya dan ianya boleh diguna pakai kedua belah kain songket yang telah dihasilkan. Keistimewaan ini menjadikan songket Sarawak sangat berlainan dari pengeluar songket di semenanjung Malaysia. Melihat kepada usaha yang dijalankan, songket Sarawak mampu pergi dengan lebih jauh dan punya potensinya yang tersendiri. Bagi saya, budaya dekat etnik Melayu Sarawak sangat kuat pada dulu, di mana mereka membuat cara pemakaian berikut adat. Jadi dia ada dan juga dia digunakan oleh generasi-generasi mereka ataupun keluarga mereka. Jadi keluarga yang mempunyai kain-kain ataupun songket lama dahulu, dia asal dari keluarga yang bangsawan. Kalau dulu kain songket ni banyak digunakan oleh bangsawan-bangsawan ataupun orang yang ternama lah. Dan dia orang banyak menggunakan dalam semasa menghadiri perkahwinan, khataman Al-Quran dan juga jadikan satu sebagai hiasan semasa di atas pelamin. So, itu di antara kegunaan orang dahulu lah. Sekarang ni kita banyak mengikut permintaan, di mana sekarang ni orang muda-muda sekarang ni banyak nak guna warna-warna terkini. Jadi warna-warna dapat memberi mereka semangat lagi lah untuk mengguna pakai mengikut trend semasa sekarang. Jadi orang sekarang ni banyak, kalau diikutkan kebanyakan warna-warna kita kan ni dah pelbagai warna dalam songket. Kalau dulu songket kita lebih kepada warna-warna klasik, macam warna merah, merah hati, warna hitam, dan dia punya emas pun sangat klasik. Dia tak terlampau oranye. Sekarang ni oleh kerana kita ada peredaran masa, ikutan semasa, permintaan, keinginan setiap pengguna, kita mempelbagaikan warna. Kalau tenunan ni bagi saya, dia adalah satu dunia. In the world yang buat weaving, yang membuat tenunan. Tapi untuk songket ni kita lebih kepada etnik Melayu. Jadi di Terengganu pun kita ada keunikan dia tersendiri. Tapi di Sarawak pun kita ada keunikan di mana kita ada teknik yang berbeza sedikit daripada semenanjung Malaysia. Kita ada teknik songket Sarawak di mana kita membuat pembahagian benang yang berbeza sedikitlah. Kita buat satu teknik yang kita panggil teknik benang tapuk. Benang tapuk itu adalah benang yang untuk menyembunyikan ataupun menjaga kekemasan di belakang kain. Jadi teknik itu hanya ada di Sarawak. Itu ada antara keunikan yang ada dalam songket Sarawak. Okey, kalau di Sarawak kita ada beberapa version ataupun beberapa versi kain, jenis kain. Sarawak dulu kita tak panggil sebagai kain songket, kita panggil sebagainya kain. So kita ada versi kain belatak, kita ada versi kain penakan, versi kain berturus, versi kain biasa. So hanya yang tahu tentang kewujudan songket Sarawak akan faham dari mana bila melihat songket, motif-motif songket Sarawak, hanya yang faham tentang kewujudan motif-motif tu yang kita tahu dari mana asalnya. Macam di Sarawak kita banyak menggunakan motif bunga ros. Dalam bunga ros kita ada lagi beberapa versi. Kita ada bunga ros melelat, kita ada ros tubuh, kita ada ros duduk. So kita tak, motif di Sarawak kita tak banyak sangat, tapi kita banyak buat versi-versi. Jadi kita tahu asal dia dari mana lah. Kebanyakan kucing kita banyak bunga ros lah. Dan kita juga ada kepala kain yang kita panggil pucat rebung. Pucat rebung di semenanjung Malaysia dan di Sarawak kita ada berbeza sikit. Tapi di Sarawak kita lebih kepada Kepulauan Borneo punya puncak rebung, di mana Brunei dan juga Indonesia pun pakai. So kita hampir sama dengan puncak rebung di bahagian Kepulauan Borneo. Sepanjang saya dalam perusahaan ni, banyak dah anugerah yang saya dapat, dan saya tak lupa bila saya dapat International Craft Award di India, New Delhi pada tahun 2022. So, itu di antara anugerah yang saya rasa sangat
sangat membanggakan untuk saya, pencapaian yang saya dapat masa itulah. Saya dapat juga diberi pengiktirafan ataupun banyaklah agensi-agensi membawa saya keluar. Yang sebelum ni saya dibawa ke Barcelona untuk satu agensi MCMC, di mana saya menggunakan zaman digital sekarang ni untuk memperluaskan produk-produk saya dijual di luar negara. Sebenarnya orang luar ataupun turis-turis yang datang ke ataupun kita keluar untuk membawa produk, dia orang suka dengan seni-seni ataupun art yang kita buat. Dia orang lebih berminat dengan cerita yang kita bawa. So, itu di antara cara kita menarik minat mereka untuk membelilah ataupun mengguna pakai barang yang kita buat atau produk yang kita nak hasilkan. Jadi itu di antara bagi saya satu pengalaman bila saya dibawa keluar untuk melihat keinginan ataupun keinginan pengguna ataupun buyer, pembeli di luar sana. Ini bagi saya kita beruntung dengan adanya agensi-agensi yang banyak membantu kita untuk memberi pendedahan, memberi bantuan dari segi kursus, dari segi bengkel. Jadi agensi banyak membantu kita untuk menguat lagi. Agensi banyak membantu kita untuk kita meneruskan dalam perusahaan ini. Dan selain itu kita juga ada NGO lain yang membantu, di mana mereka banyak membantu usahawan membawa mereka ataupun membantu mereka untuk mendedahkan lagi tentang produk yang kita nak buat, cerita yang kita hasilkan. Dan Kerajaan Negeri Sarawak bagi saya sekarang ni sangat membantu kami, di mana mereka dapat tolong untuk bahagian promosi untuk kita meneruskan dalam perusahaan yang kita nak buat ni, terutamanya kraft tangan ni lah. Untuk kita, saya adalah tenaga pengajar juga dalam Tenunan Songket dekat Sarawak. Saya mengajar penjara Puncak Borneo dan juga penjara Bintulu, dan saya juga mengajar belia di Sentek dan juga cikgu-cikgu di situ. Dan sekarang ni saya banyak mengajar orang luar juga, di mana saya banyak menyediakan bahan mentah juga peralatan siapa yang ingin belajar. Dan saya harap apa yang saya buat ni dapat diteruskan, di mana saya rasa dalam kita nak cari penenun, dalam 100 penenun, kita tahu 100 tu akan jadi penenun, tapi belum tentu 100 tu akan jadikan ini adalah satu kejayaan, sebab bukan mudah untuk kita nak teruskan dalam perusahaan inilah. Sebab tu adalah satu challenge untuk saya, satu perjuangan yang saya nak teruskan. Saya harap saya diberi kesihatan untuk meneruskan, untuk memperjuangkan seni kraft yang ada di negeri Sarawak. Songket digayakan ketika acara penting dan besar. Kerana pakaian ini asalnya dari kalangan bangsawan dan istana, Songket Sarawak telah teruji kemasyhurannya dan keindahan hasilnya. Semoga segala usaha yang dijalankan mampu menjadikan Songket Sarawak kekal dan berprestij produk tekstil warisan turun-temurun di Sarawak.